daripada saya kena ujian tersebut. Alhamdulillah, Jumaat lepas telah berlangsung pentas Muallim Muda episod yang pertama. Tugasan minggu pertama adalah temanya Ini Cerita Saya. Jadi cerita yang saya bawakan, cerita Muallim Muda Izzat, adalah cerita saya diberhentikan kerja, bukan sebarang kerja, tapi diberhentikan sebagai imam. Sudah pasti satu benda yang orang tak pernah sangka-sangka. Imam kena buang kerja. Jadi sebab tu saya kira menarik untuk saya paparkan episod dalam hidup saya, dapat relate dengan ayat yang semua orang dah biasa dengar kan. Itu kisah saya yang agak menarik untuk dipaparkan, walaupun dia sedikit aib lah. Ditambah lagi, saya membawakan ayat Quran yang related dengan peristiwa hidup saya yang tak berapa cantik itu. Kemudian tiba-tiba ada satu point dalam penyampaian saya yang selama 2 minit tu, saya sempatlah cerita daripada saya kena ujian tersebut, ada kesedihan, kemudian point bangkit semula, kisahnya sampailah pada hari ini apabila saya terpilih sebagai Muallim Muda. Surat tu bukan saya bagi Surat tu pun saya tak tahu saya letak mana. Surat yang tak berapa sedap kan dalam hidup kita. Jadi kita tak ingat pun kita nak simpan mana. Jadi saya ingat tim produksi lah yang ChatGPT, lepas tu dia print. Saya ingat itulah. Mungkin tengok balik rakaman Muallim Muda pertama. Boleh zoom tu kot. Zoom tu boleh nampak agaknya. Jadi kisah yang saya bawakan ni adalah kisah yang biasa dialami oleh semua lapisan masyarakat lah. Tak kisahlah dia pangkat rendah ke, pangkat tinggi ke. Jadi itu adalah satu episod yang sangat mencabarlah dalam mana-mana orang sekalipun. Mungkin ada CEO yang kena buang kerja ke, ataupun yang sekadar kerani kena buang kerja. Kita akan frust, kita mungkin rasa tak nak lakukan apa-apa benda, nak mengurungkan diri selama beberapa bulan, bertahun pun ada. Tapi akhirnya kita kena sedar. Itulah ayat Quran yang saya bawakan tu. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum, melainkan mereka mengubah diri mereka sendiri dengan usaha. Kemudian kita, of course, jangan lupa pada Allah. Jangan lupa minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya, saya pernah jatuh. Saya bangkit semula. Dan sekarang ni saya masih berusaha. Dan saya pasti ramai juga yang sedang jatuh ataupun pernah jatuh. Tapi anda juga boleh bangkit semula, bermotivasikan daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa follow saya rapat-rapat. Muallim Muda Izzat, akhirat tujuan utama. Dunia jangan dilupa.